Assalamualaikum, bersama saya Perunding Pewarisan. Hari ini saya ingin berkongsi sedikit ilmu mengenai hibah. Hibah merupakan satu cara Islam menguruskan harta supaya ia sampai kepada waris atau kepada sesiapa yang kita mahu, supaya harta itu sampai kepadanya dengan mudah dan cepat tanpa menyusahkan sesiapa. Hibah bermaksud pemberian harta yang dibuat secara sukarela oleh seseorang kepada pihak lain semasa hayatnya dengan akad yang sah menurut syarak, tanpa sebarang paksaan dan berkuat kuasa serta-merta. Sebagai contoh, seorang bapa memberikan sebidang tanah atau duit kepada anaknya semasa dia masih hidup. Perbuatan hibah itu sah kerana berlaku semasa si mati hidup. Ingat, wasiat dan hibah mempunyai perbezaan ya tuan-puan. Ia berbeza dengan wasiat kerana wasiat hanya berkuat kuasa selepas kematian si mati. Hibah pula berlaku semasa hidup dan biasanya lebih cepat untuk diwariskan tanpa proses mahkamah atau pusaka kecil. Hibah bertujuan memberi manfaat kepada orang lain, bukan untuk menafikan hak sesiapa, apatah lagi membawa mudarat kepada pihak lain. Ingatlah, memberi semasa hidup lebih mulia kerana kita sendiri dapat melihat keberkatan pemberian itu. Sekian dari kami, terima kasih menonton. Jika ingin ketahui lebih lagi tentang hibah, wasiat ataupun faraid, boleh layari pewarisan.my atau WhatsApp Alia, okey?